Assalamualaikum. Apa khabar semua sahabat? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noriana. Okey, saya nak kongsikan resipi masak kuih lapis pelangi ya. Bahannya tak banyak, sikit je kuih lapis. Kuih lapis pelangi ni macam kuih lapis biasa je. Macam kuih lapis yang biasa kita buat tu kan. Okey, ni bahannya gula putih. Masukkan garam sedikit. Kelapa, santan kara 200 ml tu. So air, tepung gandum, tepung beras dengan tepung jagung. Simple je masak ya. Ni bahannya senang je. Tepung memang semua dah ada kan. Okey, kita masukkan tepung gandum dulu ya. Tepung beras dulu, bukan tepung gandum. Masukkan tepung beras 2 cawan. Tepung gandum setengah cawan. Tepung jagung setengah cawan ya. Masukkan sedikit garam. Ni saya masukkan setengah cawan gula je ya. Ikut kemanisan masing-masing lah. Kurang gula ke, nak lebih gula, terpulang ya. Kacau dulu bagi rata gula dengan tepung tu. Ni saya guna santan kara 1 kotak. Masukkan air 2 cawan dulu ya. Kacau dulu, bagi rata dulu tepung dengan santan tu. Tengok keadaan macam mana, cair atau pekat ya. Kalau pekat tu kita boleh tambahkan air sikit lagi. Kita tambah 1 cawan lagi ya. Air 3 cawan. Santan 1 kotak ya. Okey, kita boleh tapis ni. Tapis dulu ada yang tepung-tepung, ketul-ketul tu kan. Saya bahagi dalam 4 bahagian ya. Nak letak warna ikut sukalah apa ya, letak warna masing-masing ya. Letak warna sirap ros, hijau, kuning, putih. 4 jenis, 4 color.
Loyang ni saya sapu minyak sedikit ya. Tak nak bagi melekat kuih pada loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya jerai bagi dia mendidih tu ya. Tu saya letak loyang ni. Loyang ni dah panas ya. Kita masukkan yang putih dulu bahagian bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagian bawah ni bagi dia tebal sikit ya. Apa tu, kukuslah dalam 5 minit atau 7 minit ya. Okey, cuba kita tengok ya. Lapis yang pertama masak ke? Okey, masaknya kita masukkan lapis yang kedua ya. Ni saya main agak-agak ya. Saya tak suka ni. Kalau nak cantikkan sama rata, lapisan dia tu suka je. Tak guna cawan ya. Okey, jom kita tengok ya. Lapisan kedua dah masak ya. Kita masuk lapisan ketiga dulu ya. Ulang benda sama ya sampai habis habis tepung ni ya. Okey, kita masuk lagi ya. Masa kukus last sekali tu kan. Yang last sekali kukus tu kukus dalam 15 atau 20 minit ya. Sebab last sekali tu tebal sikit. Kita kena kukus lama sikit last sekali tu. Okey, inilah ya. Saya masuk ya. Saya masuk bahagian atas sekali ni sirap ya. Alhamdulillah dah siap ya. Kuih lapis pelangi. Kuih lapis biasa je, macam kuih lapis biasa je. Sebab kita panggil pelangi tu dia colour warna-warni kan. Lemak lembut. Sedap. Lemak lembut manis ya. Awak. Gedik Kalau pelangi cantik je. Putih, kuning, hijau. Sirap. Bahagian atas licin je. Cantik je. Kawan pun boleh buat ya. Resipi simple je. Senang dan mudah. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Agama. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.